Hari ni aku nak pergi tolong peniaga yang betul-betul tengah struggle. Dia tak mampu nak bayar food review. Okay geng, kita dah sampai ni. Dan cerita, alhamdulillah hari ni dapat duit masuk secara orang belanja daripada nasi kerabu Cina PJC. Bagi 100, jadi kita belanja. Duit tu kat kedai ni, kita bantu kedai ni pergi. Sebelah ni pun Lebang ni. Memang tak nampak lah. Belakang lobi tu dia. Jadi apa menu yang ada? Nyonya Laksa lagi? Nyonya Laksa, creamy tom yum pasta. Nasi lemak sama kupang lagi? Chicken lasagna. Boleh keluarkan tak? Assalamualaikum bang. Salam. Ada apa siapa? Nak lagi kan? Yang nombor 3. Ni nombor 3. Memang buat sendiri. Barbecue sauce. Ni apa ni? Barbecue sauce. Oh ni? Mara sauce. Okey. Tartar sauce pun kita buat sendiri. Puding kering kan? Berapa ke dia? RM9. RM9.90. Chicken burger RM24.90. RM24.90. Rasanya RM14.90 ya. Ada lasagna chicken, RM9.90 of course. Lasagna chicken RM9.90. Macam ni niaga? Slow sikit lah. Oh. Lepas kayu balik memang direct slow sampai memang cakap penting daripada segi ongin kan. Creamy tom yum pasta RM22.90. Creamy tom yum pasta RM20.90. Nasi lemak sambal kupang RM12.90. Ni pasta ni. Autentik carbonara. Memang rasa dia tak sama. Saya memang minat rasa nyonya. Satu- taste yang sama macam baba nyonya punya. Okey, untuk menu semua ni 1 sampai 10 berapa bagi? 10 10 kakak? Sama, 10/10.